Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Alif Haikal bin Abi Aziz. Nombor metrik saya CB240337. Hari ini saya memilih nilai integriti dalam video refleksi saya. Integriti bermaksud kejujuran, ketulusan dan kesetiaan terhadap prinsip moral, walaupun tiada siapa yang memerhati. Nilai ini telah lama menjadi tunjang dalam budaya dan peradaban kita, khususnya dalam konteks pentadbiran, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah tamadun Islam dan Melayu, integriti dipandang tinggi sebagai asas kepada kepimpinan yang adil dan masyarakat yang aman. Hari ini, kita dapat lihat bagaimana integriti membentuk cara hidup rakyat Malaysia. Contohnya, dalam sektor awam dan swasta, integriti menjadi asas kepada kepercayaan dan keberkesanan. Tanpa integriti, urus tadbir akan pincang dan masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap sistem. Dalam kehidupan harian pula, integriti diamalkan melalui kejujuran dalam perniagaan, ketulusan dan dalam komunikasi, dan kesetiaan kepada janji dan amanah. Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya integriti bukan sekadar nilai, tetapi satu amalan yang perlu diterapkan secara konsisten. Ia bermula dengan perkara kecil seperti tidak meniru dalam tugasan, menepati masa dan melaksanakan tanggungjawab akademik dengan jujur. Integriti juga bermakna berani menyuarakan kebenaran walaupun sukar dan tidak mengambil jalan yang mudah yang menyalahi etika. Dengan mengamalkan integriti, saya bukan sahaja membentuk diri yang berprinsip, tetapi turut menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang lebih telus, adil dan dihormati. Nilai ini akan terus saya pegang, bukan sahaja sebagai mahasiswa, tetapi sebagai individu yang ingin memberi impak kepada komuniti dan negara. Sekian, terima kasih.